Kalau 10 tahun, maksudnya daripada kalau paper tu 10 bilion, most probably dia jadi 14 bilion lah, 15 bilion. Dia dah melebihi 30 bilion lah. Itu kalau yang 2029 ni boleh bayar. 9.6B nominal dia 14.3. Kalau yang itu pun tak boleh bayar, roll lagi. So sebenarnya kita tidak keluar lagi tau daripada tabung haji. Tuan-tuan dan puan-puan, tabung haji is not out of the woods yet. Jadi yang UMNO semua yang duk tanya mana sakau semua, ya Allah dah 10 tahun, aku dah tua, tambah 10 tahun lagi, menatang ni tak selesai lagi. Yang PH yang duk seronok sangat, baguslah kita telah selamatkan semua, korang belum selamatkan lagi. Dan sekarang ini tak boleh nak blame UMNO 100%, kerana wang yang sepatutnya diperuntukkan untuk bayar tabung haji tahun 2026 tak bayar. Masalah yang berlaku tahun sebelum 2018 itu, sekarang ni kita tangguhkan saja. Dan lebih teruk, sekarang ini kita membuatkan kerak nasi tu makin lama makin banyak. Dan kepada pengorek kerak 20-30 tahun, iaitu generasi yang akan datang, kita tak tahulah macam mana diorang nak selesaikan sekiranya benda ni dibuat dengan cara terus macam ni. Well, I hope paling kurang lah benda hanky-panky yang tak masuk akal, pelaburan mengarut berbilion-bilion, hibah yang Pak Mantelo semua ni lepas ni tak ada dah. So itu juga nasihat kepada PH, kepada Kerajaan Madani lah, janganlah set the bar low. Sekarang banyak orang financial literate kan, financially literate semua kan. Jadi tapi itu masih tidak menyelesaikan lubang 20 bilion tabung haji tu. Dia masih lagi paper kan. Dan temporary measure yang dibuat, iaitu kerajaan menyuntik secara berfasa 10 bilion kan. Bila benda tu tak berlaku, maksudnya lompong tu masih ada, cash flow threat tu masih ada. Especially so dia punya cash flow buffer tu is actually not that as great lah. Tengok aset 110 bilion, 101 bilion, tapi paper asset 23, 24, and dia bertambah tiap tahun tau. 23, kemudian jadi 24, sebab you accrue dia punya deferred payment yang sepatutnya didapati daripada kerajaan. Sampai masa kerajaan tak bayar, roll lagi kan. Jadi sebab itu saya masa dalam kerajaan dulu, orang menyampah dengan aku sebab masalah utama orang politik ni, dia suka masalah katalah, they like to kick the can down the road, bukan masalah aku. Kan. Jadi yalah, masalahnya orang kita lah. Dia pun kira ini bukan masalah aku. Dan well, I suppose paling kurang ada satu benda yang sebenarnya kita tak jawab tadi, baru aku teringat. Kan salah satu latar belakang kenapa RCI ni perlu ditubuhkan 2019 dulu, sebab UMNO duk jerit, PAS duk jerit, PH jual aset, jarah aset. Dalam RCI ni secara jelas menyebut hanya satu bidang tanah je yang dijual. Hanya satu tanah dijual, dan daripada saham-saham tu 75 daripada 106 kaunter berjaya dijual lah. Dan perjanjian dengan UJSB ni ada satu mekanisme first right of refusal. Maksudnya UJSB tak boleh nak jual je. Kalau dia nak jual, dia kena offer dekat tabung haji dulu. Masalahnya tabung haji tak nak beli. Memang dia tahu tanah tu tak elok kan. Jadi so itu menjawab banyak fitnah yang kata aset tabung haji dijarah kiri kanan semualah kan. Dan kalau tak percaya saya tak apa, ni Tun Raus tau. Ini semua bekas KSN, dan dia orang ni semua dilantik oleh UMNO. Bukan kawan aku pun. Kesimpulan dia kebenaran tu akan keluar lah. Lama mana pun dia akan keluar kan. Jadi sekarang ni masa UMNO keluar pasal cerita tabung haji semua ni kan, yalah UMNO PAS pusing kot macam mana pun, rekod tu dah ada, sampai bila-bila orang boleh baca lah apa dia kan. Dan tugas kita lah, macam saya di Bersama, kawan-kawan di Bersama, benda ni UMNO takkan korek, PN takkan korek, PH takkan korek. Aku yang paling menyampah macam ni tau. Bila ada Citro UMNO, tapi Citro UMNO selalunya tak seteruk Citro PAS. Citro PAS yang aku notice teruk. You boleh tahu itu Citro PAS sebab kalau sentuh je Sanusi or PAS, dia datang serang kan. Sebab Citro PAS ni aku, ya Allahu Akbar, dia akan jawab, kenapa kau tak pergi korek pasal Farhaj?
Bila nak dedah pasal ni? Ya Allah, itu kerja kau. Belakang ni sebab RCI ni hanyalah permulaan kan, dan kita akan tengoklah. Saya akan cuba dengan masa yang terhad semua. Aku pun dah tua. I can feel that I'm aging. So aku cepat penat banding dengan dulu. Dulu aku boleh stay sampai 36 jam siasat semua ni kan. No, I don't think I can do it lah kan. So but maksudnya mana yang kita boleh cari, kita cari, dan kita kena pursue lah dengan agensi-agensi penguat kuasa semua. Sebab sama-sama dia orang, dia macam RCI ni lah. Masa dia peram, masa patut dia rasa boleh jadi senjata, dia buat keluar. Kalau lepas ni dia kau tim lah kan. Jadi itu tugas, itulah baiknya ada parti macam bersama ni kan. Itu satu. Kesimpulan yang kedua begini tau, macam saya sebut tadi lah, kebenaran ni dia akan keluar lama macam mana kan. Aku cerita lain aku tak terasa sangat. Cerita tabung haji ni aku terasa tau. Sebab zalim tau, orang duk maki and fitnah aku tiap hari. After all, actually I was just, I think I contributed a lot. Kalau aku tak buat bising sampai jadi macam ni, dia tak adalah sampai eventually jadi RCI semua kan. Dia pada masa itu tak ada seorang pun berani bercakap. Tak ada seorang pun berani nak membelek benda-benda kecil ni kan. Dan I think yalah, kalau orang serang politik lain tak apa, tapi serang kata kau ni berdosa sebab kau lah tabung haji jatuh semua kan. I think that's a bit too much lah kan. But eventually, although it took 10 years, 10 tahun, yalah, aku ada satu yang aku tick dalam my bucket list lah. Maksudnya sebelum aku mati, tabung haji ni aku nak suruh keluar cerita biar orang tengok. And now we have another 10 years to make sure cerita tabung haji yang dalam RCI ni betul-betul dilaksanakan. Now, kalau kebenaran tu one way or another akan keluar, yang berlaku bawah kerajaan Madani ni satu hari akan keluar. Mafia korporat akan keluar. Cerita pasal saham Tan Sri Azam Baki akan keluar one day. It's just sama ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. Jadi you can justify anything pasal politik semua kan. Tapi pada satu hari, benda-benda yang, kalau benda-benda tu dia berkepentingan awam dan dia melibatkan penyelewengan semua, akhirnya dia akan keluar. And pada ketika itu, ialah I hope lah kan, kita reflect lah, where was I, kenapa kan. Jangan jadi macam penyokong-penyokong Akmal Saleh semua ni, penyokong-penyokong UMNO ke PN, dah orang tulis panjang lebar, dah bukti ada, tak nak terima. Masih lagi kona penyokong Najib ni, kona kiri kanan. Aziz Rahim masih lagi, saya telah declarekan oleh semua. Sekarang UMNO. Yalah, I'm talking about PH. UMNO come back to power. You think semua yang pasal mafia korporat segala ni tak keluar? Niki Liao tak Niki Liao ni. So masa itu nasihat saya, I'm from the future. Kita sama sikit-sikit kita berkata I'm from the future. Kalau sampai ke peringkat itu, ada RCI ke siasat itu, ada siasatan ini, tengok baca semua dulu, tengok fakta. Janganlah jadi macam orang dan penyokong-penyokong UMNO, PN, Najib sekarang, yang bekas ketua hakim negara, bekas KSN dah tulis bukti semua ni, penyata kewangan dah ada, masih lagi tak betul, sebab bila kena kat dia. So samalah juga, kitaran itu akan berpusing bila kena kat orang lain pula. Then you have to ask lah. Saya harap ramai orang terbuka hati lah, tengok RCI itu, baca betul-betul dan faham. Kalaulah aku tahu lebih awal. So should we expect lebih banyak siasatan atau penawaan hasil daripada RCI ni? Saya tak pastilah. SPRM dah umumkan ada pasukan khas kan. So kita kena tapi yalah, ingat, saya selalu sebut kat Malaysia ni kuasa paling power ialah kuasa viral. Only I think with continued public pressure and isu-isu ni berada dalam limelight, barulah saya ingat pihak yang berwajib akan lebih cepat sikit lah. Dan itu salah satu benda yang insyaAllah kita nak kena pikul lah beban itu. Okay, baik. Tengok depan ni Akmal Saleh yang paling ke depan kata kenapa tak bayar suku. Tak boleh free kan for all you know, Ashraf Wajdi kenapa tak bayar suku. Tapi aku rasa yang paling aku tak terkejut Pasir Mas lah. Fadli Syahri kenapa tak bayar suku. Tunggu dalam parlimen. Jadi insyaAllah kita perhatikan.